Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di Malaysia terdapat pelbagai konsep landscape. Antaranya adalah konsep Melayu, konsep Cina dan juga konsep Inggeris. Untuk pengetahuan anda, konsep Melayu terdapat di Muzium Negeri Terengganu dan juga Taman Botani Shah Alam Selangor. Antara ciri-ciri Taman Melayu ialah mempunyai budaya Melayu, rumah tradisional Melayu dan juga warisan Melayu. Sekarang saya berada di Muzium Negeri Terengganu. Terletaknya Muzium Negeri Terengganu ini adalah di Jalan Losong, Feri Kuala Terengganu yang dibuka pada hari Sabtu sehingga hari Khamis bermula jam 9 pagi sehingga 5 petang. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan fantastik Taman Melayu di Muzium Negeri Terengganu. Elemen lanskap lembut dan lanskap kejor yang akan diketengahkan kepada anda. Jom bersama-sama kami menyelusuri lanskap Taman Melayu. Jom, jom, jom! Sekarang saya berada di pintu gerbang Muzium Negeri Terengganu. Di pintu gerbang terdapat konsep Melayu dengan penanaman pokok pinang dan kelapa. Pokok-pokok ini dapat memberikan suasana selamat datang kepada para pengunjung. Seterusnya, saya pula berada di Taman Botani Negara Shah Alam. Di sini kita dapat lihat lanskap lembut pokok kemboja dengan nama botaninya ialah Plumeria spp. Pokok kemboja memberikan suasana nostalgia ketenangan serta kedamaian pada taman-taman Melayu. Lanskap lembut seterusnya ialah bunga raya dengan nama botaninya ialah Hibiscus spp. Bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Bunga raya sesuai ditanam di taman untuk melambangkan identiti kebangsaan. Bunganya yang besar dan terang juga menambah warna pada taman. Lanskap lembut yang seterusnya ialah bunga cempaka dan bunga tanjung. Nama botaninya ialah Mechelia alba dan Mimosops elengi L. Kedua-dua pokok ini sering disebut dalam puisi dan lagu Melayu. Bunga cempaka terkenal dengan wangian baunya, manakala bunga tanjung melambangkan keindahan dan kesucian dalam budaya Melayu. Seterusnya, pokok buah-buahan tropika seperti pisang dan rambutan sering menjadi sebahagian daripada lanskap di Taman Melayu. Saya sekarang berada di Taman Tropikal, Taman Botani Negara Shah Alam. Pokok-pokok ini ditanam sebagai penyeri taman dan identiti budaya Melayu. Taman bertemakan Melayu juga boleh merangkumi pokok-pokok herba seperti serai dengan nama botaninya Cymbopogon citratus, Pandanus odorus bagi tumbuhan pandan dan halia nama botaninya Zingiber officinale. Tumbuh-tumbuhan ini digunakan secara meluas dalam masakan dan perubatan tradisional Melayu. Untuk mewujudkan taman berkonsepkan Melayu yang lengkap, elemen lanskap kejor perlu direka bentuk selaras dengan gaya seni bina tradisional Melayu yang mana mengutamakan bahan semula jadi, strukturnya dan mempunyai nilai estetika. Berikut ialah elemen lanskap kejor yang sesuai. Saya sekarang berada di Taman Botani Negara Shah Alam. Pagar buluh ini ditemui di laman padi Taman Botani Negara Shah Alam. Pagar yang diperbuat daripada buluh mencerminkan reka bentuk tradisional Melayu. Pagar ini boleh menjadi sempadan antara taman dan kawasan luar serta memberikan sentuhan desa semula jadi dan harmoni dengan tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya. Begitu juga dengan pagar kayu yang terdapat di Perkampungan Budaya Taman Botani Negara Shah Alam. Pemasangannya yang diletakkan sebagai simbol Taman Melayu di sini. Sebagai tambahan kepada pagar, dinding kayu berukir boleh menjadi elemen pemisah di antara kawasan dalaman dan luaran taman. Digunakan untuk menghiasi bahagian-bahagian tertentu taman, ukiran yang digunakan boleh berasaskan motif flora tradisional Melayu. Bagi Muzium Negeri Terengganu, lanskap kejor yang diketengahkan dalam Taman Melayu ialah gazebo. Gazebo merupakan ciri penting di taman bertemakan Melayu, berfungsi sebagai tempat untuk berlindung dan berehat. Gazebo ini biasanya diperbuat daripada kayu.
bumbung genting dengan ukiran tradisional Melayu pada tiang dan dinding, ianya menambah unsur-unsur seni bina klasik. Bangku yang diperbuat daripada kayu keras dengan ukiran halus merupakan salah satu elemen penting dalam lanskap Melayu kejor. Bangku biasanya diletakkan di kawasan gazebo atau di tepi laluan untuk berehat dan menikmati keindahan taman. Di Taman Botani Negara Shah Alam terdapat kolam. Kolam boleh ditambah sebagai elemen yang melambangkan kesejukan dan ketenangan, sering menjadi sebahagian daripada persekitaran Taman Melayu. Titi yang diperbuat daripada kayu boleh digunakan untuk menyeberangi kawasan sawah dan kawasan berair. Wow! Sungguh menarik Taman Melayu yang mempunyai elemen lanskap kejor seperti ini. Di sini terdapat jubin terakota atau batu semula jadi untuk laluan ke taman. Ianya menambah sentuhan tradisional serta mengekalkan konsep Melayu asli. Corak jubin atau batu disusun di dalam bentuk geometri yang mudah. Ianya menekankan kesederhanaan serta elegan pada Taman Melayu tersebut. Lanskap kejor yang seterusnya ialah lampu tradisional. Lampu boleh dipasang di sekeliling taman bagi menerangi malam dan memberikan suasana hangat dan harmoni. Pilihan pencahayaan ini juga boleh disepadukan dengan reka bentuk ukiran kayu untuk mencipta pencahayaan yang menarik di Taman Melayu. Di Taman Botani Negara Shah Alam, pasu digunakan sebagai hiasan untuk menyimpan air. Ianya boleh diletakkan di sudut taman untuk menambah lebih banyak elemen tradisional. Di akhir program ini, diharap pemahaman konsep Taman Melayu bukan sahaja mencerminkan seni bina dan lanskap fizikal, tetapi juga melambangkan falsafah hidup yang dekat dengan alam semula jadi dan kesederhanaan kepada pengunjung serta peminat taman-taman Melayu.